Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Oleh kerana kita dah begitu lama meninggalkan pelajaran fikih kita yang sekarang ni dalam bahagian faraid, yang ada lagi beberapa perkara dari bab faraid yang tak sempat saya siapkan notanya, ini baru saya dapat siapkan. Jadi kita cuba dapatkan nota tu, saya berapa boleh nak komplikan pelajaran faraid ni. Sebab kebanyakan perkara sudah kita terangkan, ada 3-4 perkara lagi lah. Ini berkenaan dengan al-mafqud, waris yang hilang, dan juga waris yang mesti dalam kandungan. Ini ada notanya hari ini. Dan juga nanti cara pembahagiannya dan akhirnya bagian daul arham, itu semua saya akan komplitkan insya-Allah. Jadi kita ada komplit nota berkenaan dengan faraid. Jadi hari ini kita bincangkan perwarisan al-mafqud, iaitu waris yang hilang. Kita tak tahu mana dia pergi, kepastian matinya pun tidak, dan dia mesti hidup pun tidak. Jadi bila kita nak bagi harta, kalau kita tak bagi terus, nak tunggu, masalah. Barangkali ada orang yang memerlukan. Kalau nak dibagi begitu dengan membiarkan dia punya bahagian, tak nanti dia muncul, dia tutup hak dia. Jadi ini sebab diaturkan macam mana cara pembahagian waris yang mafqud. Itu istilahnya dalam bahasa Arab al-mafqud, maknanya dalam bahasa Melayu yang hilang. Waris yang hilang. Al-mafqud ialah waris yang hilang, yakni tidak diketahui hidup atau mati. Ini banyak kadang-kadang. Dia kata dia ada anak. Mana anaknya tak tahu, kat kampung dah lama tak jumpa. Atau ada saudara dia dah berjauh. Jadi macam mana nak bagi harta ni? Sekiranya salah seorang daripada para waris hilang, tidak diketahui di mana dia berada, dan tidak diketahui hidup atau matinya, maka harta pusaka itu dibagi dengan 2 andaian. 2 andaian, dibuat 2 masalah. Satu masalah dia mesti hidup, satu masalah dia sudah mati. Kalau dia sudah mati, bagaimana waris? Sebab ini kita buat andaian ni pasal apa? Kadang-kadang kalau dia mesti hidup, bila dia mesti hidup, mungkin ada orang lain tak dapat pasal dia ada. Kalau dia sudah mati, ini orang dapat. Jadi kena buat 2 bahagian masalah. Ya, itu. 2 andaian. Satu andaian dia masih hidup dan satu lagi andaian dia sudah meninggal. Sekiranya bahagiannya dan bahagian waris yang lain daripada kedua-dua masalah itu tidak berubah, maka diberikan setiap waris bahagiannya dan bahagian al-mafqud disimpan hingga ternyata beritanya atau hakim menjatuhkan hukumnya. Jadi kalau dia kata dia hidup pun, orang-orang yang lain ni dapat macam tu bahagian juga. Kalau dia mati pun bahagiannya macam tu juga, tak berubah. Jadi kita bagilah. Bahagian dia simpan saja sampai hakim menghukumkan. Jadi kita nak tentukan macam mana ni, dia ni mesti hidup ke apa? Hakim mahkamah akan menentukan. Penentuannya satu saja. Kalau nak dikatakan dia itu mati, nak dikira umurnya lah. Agak-agak umurnya sekarang berapa? Sekarang ni mungkin dah 80. Kalau 80 tu biasanya orang macam ini dah meninggal lah. Pasal umur Nabi Muhammad ni antara 60 dan 70. Tapi kita sendiri tak boleh buat keputusan. Mesti hakim mahkamah syariah. Sebab kalau kita buat keputusan, nanti kalau dia muncul ke apa ke, kita salah lah. Pasal kita tak ada otoriti. Tapi kalau mahkamah menentukan, itu mahkamah yang memutuskan. Kalau dihukumkan dia mati, macam mana? Kalau dia hidup, macam mana? Jadi yang menentukan kalau dia dah mati, dibagi harta itu dengan perintah mahkamah.
Tapi kalau kita tak nak bagi, bahagian dia kita nak simpan, itu boleh. Tak payah mahkamah lah. Kita bagi, kita simpan bahagian dia. Dia amanahkan. Sebab lagi satu masalah, kalau dia dah mati, tak ada anak cucu dia pula. Dia datang tuntut. Jadi contoh masalahnya disebut ditunjukkan di situ, masalah andaian dia masih hidup, masalah andaian dia sudah mati. Ya. Waris yang ada suami, ibu, saudara laki-laki sekandung. Ini yang hilang. Dia ada satu abang, kita tak tahu ke mana. Sebab ni abang ni dapat. Kerana apa? Si mati ni meninggalkan suami dan ibu saja. Kalau ada abang dia dapat apa? Ibu hanya dapat separuh. Ya. Suami dapat separuh. Ibu dapat 1/3. Ada lagi lebihnya. Agak siapa? Warisnya lagi satu ada. Tak tahu ke mana. Hilang. Bagi dia. Simpankan dia punya bahagian. Jadi dia asabah. Masalahnya dibagi 6. Suami dapat 3, ibu dapat 2, dia dapat 1. Jadi satu share dia tu disimpan. Disimpan sampai bila? Sampailah ternyata sama ada dia mati atau masih hidup. Jadi kalau bahagian dia sudah mati pun sama juga. Kerana kalau dia ditakdirkan dia sudah mati pun, waris yang lain dapat pun sama bahagian. Tak ada perubahan. Tapi nanti ada masalah, waris yang lain itu dapat bahagian lebih atau kurang. Ya. Dan kita tengok bahagian sebelahnya itu ya. Andainya perwarisan al-mafqud itu atau perwarisan waris yang lain berubah dengan sebab hidupnya atau matinya, maka dibuatkan baginya 2 masalah. Masalah dengan andaian dia masih hidup dan satu masalah lagi dengan andaian dia sudah mati, dan ditashihkan kedua-dua masalahnya itu. Itu kita kena faham makna ditashihkan itu, diselesaikan, dibahagikan. Berapa share yang perlu dibagikan? 6 share ke, 10 share ke, 8 share ke, itu berdasarkan jadual faraid yang kita ada tunjukkan jadualnya nanti ya. Ditashihkan kedua-dua masalahnya itu, kemudian dibuat jami'ah. Ini jami'ah ni mesti faham. Jami'ah artinya dicampurkan bahagian share-nya. Kalau orang ini dapat dari masalah, kalau dia hidup dapat 3. Kalau yang hilang tu masih hidup, dia dapat 3. Kalau yang hilang tu sudah mati, dia dapat 4. Jadi ini ada 2 masalah. 3 dan 4. Jadi ini yang dikatakan dan diambil, dibuat satu angka yang mengumpulkan semuanya. Ini bagi jamiah. Dibuat satu angka, ditunjukkan dalam jadual. Ya, dibuat satu jamiah. Kemudian nanti penghabisan, masing-masing ambil yang kurang. Jadi kalau si yang hilang ni masih hidup, dia dapat 3. Kalau yang hilang sudah mati, dia dapat 4. Jadi bila nak bagi harta ni, dia ambil 3 saja. Tak boleh ambil 4. Yang 4 ditunggu. Sampai betul-betul sah dia nanti. Simpan, satu simpan. Tak boleh ambil 2. Ambil bahagian yang sudah sahih dengan kau. Kalau dia hidup, kau dapat itu. Kalau dia mati, saya dapat lebih. Tunggu pengesahan dia mati. Ambil yang kurang. Untuk mencari jami'ah itu, hendaklah dilihat antara 2 masalahnya dengan andaian dia masih hidup atau dia sudah mati dengan 4 nisbah. Ini nisbah ni sudah saya ajarkan. Yaitu tamasul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Ini 4. Kadang-kadang masalah pertama bagi 6. Masalah kedua bagi 6. Ini sama, pakai 1 sajalah. Itu dinamakan tamasul. Masalah kedua bagi 6. Masalah pertama bagi 6. Masalah kedua bagi 3. Ini tadakhul namanya. 3 boleh masuk ke 6. Pakai 6.
Masalah pertama 6. Masalah kedua 4. Ini namanya tawafuk. Tawafuk itu artinya boleh dibagi dengan angka yang sama. 6 boleh bagi 2, 4 boleh bagi 2. Jadi masalah macam mana sekarang? 2 kali 6 atau 3 kali 4, tak kira. 2 kali 6 12, 3 kali 4 pun 12. Jadi pecahan C-nya 12. Ini saya beri gambaran form macam itu. Atau tabayun, berlainan. Masalah pertama dapat 6. Ya. Masalah kedua asalnya mungkin berapa? 5 yang tidak boleh dibagi atau apa. Itu kena darab sama sekali. 5 kali 6 atau 6 kali 5 lah. Diambil kualitas. Tak boleh dibagi-bagi lagi. Darab semua. Jika andaian antara dua masalah itu termasuk, maka salah satu daripadanya boleh menjadi jamiah. Kalau kita nanti saya terangkan dalam dia punya jadual ya. Jika antara keduanya tadahul, maka yang terbesar itulah jamiah. Jika antara keduanya tawafuk, maka didarabkan atau dikalikan sebahagian salah satu masalah itu dengan masalah yang lain. Jika antara dua masalah itu tabayun, maka didarabkan salah satu masalah dengan yang lainnya, dan hasil daripada darab kali itulah jamiah. Kemudian jamiah itu dibagi dengan masalah andaian hidup dan hasil pembahagian itu diletakkan atas masalahnya, dan dibagi pula dengan masalah andaian mati dan diletakkan atas masalahnya. Jadi sekarang ni saya kira kita tengok jadual dia. Kita tengok muka surat 59 ya. Ini contoh tamasul. Contoh tamasul. Masalah andaian dia mesti hidup, satu, dan masalah andaian dia sudah mati, satu. Ya. Jadi masalah andaian dia masih hidup, ibu kalau dia hidup, ibu dapat 1/6, suami dapat setengah. Ada saudara lelaki sekandung, asabah, hilang, dan ada saudara laki-laki seibu. Jadi dia ada saudara lelaki mati, ada saudara lelaki seibu, ada saudara lelaki sekandung. Tapi yang sekandung ni tak tahu ke mana. Yang seibu dah amat tak ada. Jadi kena bagi harta dia. Bagilah. Ibu dapat 1/6, suami dapat separuh, saudara lelaki sekandung dapat asabah. Kalau dia ada, dia dapat yang lebih, 1 lebih 1. Saudara lelaki seibu dapat 1/6, 1. Jadi sekarang hartanya kena bagi 6 share. Itu yang di atas 6 tu kira bagi 6. Berapa harta orang tu ada, bagi 6. Dia dah bagi 6, kasih ibu 1 bahagian. Kerana ibu dapat 1/6. Kasih suami 3 bahagian. Kerana suami dapat separuh. Mati tak ada lah. Saudara laki-laki sekandung yang hilang tu berapa bahagian dia? 1. Ini kena simpan. Dia punya. Saudara laki-laki seibu dapat 1. Ambil dia punya. Kemudian kalau takdir dia mati, pun sama juga masalah. Ya, ibu. Ibu ni dapat lebih. Ibu dapat lebih. Dapat 1/3. Kenapa ibu dapat 1/3 kalau dia ditakdirkan saudara dia meninggal? Dah tak ada lagi. Kerana dalam hukum faraid, ibu itu kalau adik-beradik si mati itu ramai, yakni 1 atau lebih, yakni lebih dari 1, 2 atau lebih, ibu tak boleh dapat 1/3. Ibu dapat 1/6. Masalah yang pertama itu ada 2. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu. Itu kita takdir dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, dia tak boleh dapat, ibu tak boleh dapat 1/3. Ibu dapat 1/6. Tapi kalau ditakdirkan dia sudah tak ada,
ibu dapat 1/3. Itu berubah. Itu dia katakan berubah. Oleh sebab itu masalah yang kedua, ibu dapat 1/3, suami dapat setengah. Kalau laki-laki kandung nak kira dah tak adalah bahagian lagi. Saudara laki-laki si ibu tetap dapat 1/6. Jadi masalahnya macam mana? Masalahnya 6 juga. Dibagi 6. Ini barangkali saudara-saudara mesti ingat ya. Ini para ini malaikat lupa lah. Macam mana boleh dapat 6 tu? Nanti orang akan tanya macam mana? Yang 1/3 ni dah memang dia bahagian Quran dah bagikan. Itu hukum faraid. 1/3, 1/2, 1/6. Ini dah hukum syarak, dah tetap. Tapi kita taruh ke atas tu bagi 6 harta ni. Apa pasal nak bagi 6? Dari mana dapat 6? Itu kena tengok angka bawahan tu. 1/3 bawahnya 3. 1/2 bawahnya 2. 1/6 bawahnya 6. Jadi 3 sama 6 ni tak payahlah kita nak buat apa-apa kerana dia boleh masuk bawah 6. 2 pun masuk bawah 6. Jadi kita ambil saja 6 tu jadi dia punya saham. Bagi 6 sekarang ni dia punya harta. Bagi 6. Ya. Jadi dah bagi 6, ibu dapat 2. Kerana dari 6 tu 1/3-nya 2. Si suami dapat separuh. 3 lah. Saudara si ibu dapat 1/6. 1 dia. Jadi ini bahagian saudara laki-laki sekandung ni tak ada lagi lah ya, pasal dia sudah dia dikira mati, tak ada, itu silap. Jadi 2, 3, 6, ada 1 lebih ni, itu dikira silap ya. Jadi dia semua 6 bagi 6. Yang dia punya tu dia dapat dari sana, dari sebelah sana ya. Itu al-jami'ah. Al-jami'ah tu diambil 6 tu dijadikan al-jami'ah, yakni yang mengumpulkan semua bahagian masalah. Masalah 1 dan masalah 2 jadikan 1 saja. Jadikan 1. Itulah 6 jadi dia punya jami'ah. Bila 6 jadi jami'ah, kita tengok di bawah. Ibu, kalau masalah pertama dia dapat 2. Masalah kedua dia dapat masalah pertama dia dapat 1. Masalah kedua dia dapat 2, ya, itu sebalik sikit. Masalah pertama dia dapat 1. Masalah kedua dia dapat 2. Sepatutnya ditaruh macam salah, ya. Suami sama saja. Masalah pertama dia dapat 3, masalah kedua boleh dapat 3. Kalau si saudara laki-laki sekandung tu hidup, dia punya bahagian tak berubah, 3 juga dia dapat. Kalau mati pun tak berubah, 3 juga sama. Kemudian saudara si ibu pun bahagiannya sama saja, 1-1. Jadi yang kurang kita ambil 5 saja. Jadi hartanya mesti dibagi 5. Ibu ambil 1, suami ambil 3, saudara laki si ibu ambil 1. Yang lagi 1 yang disimpan ini 1. Jadi katalah hartanya berapa? Hartanya 50.000. Hartanya 60.000. Ada satu waris tak ada, hilang 60.000. Nak dibagi berapa? Dah dikira-kira masalahnya baginya 6, share-nya 6. Jadi satu orang dapat 10.000. Jadi masing-masing ambil bahagian dia. Yang 10.000 ambil 10.000, yang 30.000 ambil 30.000, tinggal 10.000 simpan. Sampai bila dah simpan? Sampai jatuh hukum dari hakim bahawa orang dah mati. Andainya lepas itu dia menuntut lagi kemudian dah dihukumkan mati, katalah kira-kira ini umur kata 80 tahun. Jadi hakim kata matilah sudah, ini bagilah. Kemudian dia muncul, kena kasih balik. Tapi kalau tak muncul lagi, tak boleh. Tapi
kata, kita bagi kan dulu lah. Nanti kalau dia muncul, kita kasih balik. Tak boleh. Kalau sebelum hukum hakim haram tu. Kalau sebelum hukum hakim, tak boleh. Mesti hakim menghukum ini orang disahkan kiranya dah meninggal. Baru boleh dibagi. Kalau tidak, makan haram tu hak orang. Jadi begitu contoh masalahnya. Ini masalah tamasul. Nanti masalah tawafuk ada contoh-contohnya. Ini saudara tengoklah nanti siapa yang memang ahli faraid dia dapatlah, yang tak ahli itu susah sikit lah. Saya nak terangkan satu-satu pun nanti panjang nak masa. Jadi kita tengok nanti buat bandingan ya, dari mana dapat angka. Kalau tak faham perlu nak tahu buku saya lah, saya nanti kasih personal ya, atau tanya pada orang yang memang ahli faraid. Tapi jadual ini bagus disimpan untuk kita buat perbandingan kalau ada kitab-kitab lain. Dan sekarang saya nak pindah kepada perwarisan janin dalam kandungan. Ini anak yang dikandung. Pun dikira saka dia. Seorang meninggal dunia, tinggalkan isteri mengandung. Anak tu, dia ada bagian. Itu perwarisan janin. Perwarisan janin dalam kandungan. Jika ada seorang waris bagi si mati itu janin yang masih dalam kandungan yang belum dipastikan. Ini belum pasti. Tapi sekarang alhamdulillah, kalau dulu susah nak pastikan, ya, dia laki-laki ke perempuan. Tapi sekarang dah ada scanning. Ya. Tapi scanning itu pun kalau sudah jadi. Kalau belum jadi baru berapa bulan belum boleh scan lagi kan. Scanning itu dah ada orang nampak boy girl apa. Ya. Masih dalam kandungan yang belum dipastikan sama ada dia laki-laki atau perempuan, seorang atau kembar. Ini semua ada masalah. Kalau dia anak itu laki-laki, bahagian waris lain, bahagian anak perempuan lain. Kalau dua orang anak kembar, satu laki-laki atau perempuan, ini semua mesti ada dia punya masalah. Ataupun ditunggu-tunggu kosong. Tak ada mengandung pokoknya. Angin aja. Harus jadi. Atau tidak ada kandungan, kosong. Boleh jadi. Maka dibuatkan 4 masalah. Jadi kita kata harta ni nak bagi. Yelah, kalau orang kata tunggulah sampai dia lahir. Tidak mesti tunggu. Jadi sini kita nampak harta pesantren itu dibagi cepat. Kalau tidak 9 bulan saja. Tunggulah 9 bulan belum tak dilahir kita bagilah. Tapi kalau waris yang lain mendesak, masalahnya apa tahu? Kalau waris yang lain kata, "Mentara aku nak tunggukan dia dah mati, aku tak dapat, aku mengajarnya, aku dibesarkan." Jadi percepat, dibuat anda ya. Jadi yang hidup dapat bahagian, dia yang mati tunggu. Yang belum lahir tunggu, ya. Jika tidak berubah perwarisannya dan perwarisan waris-waris lain disamping atau dengan ketiadaannya, maka bolehlah dibagi harta itu dan disimpan bahagiannya hingga kelahirannya. Jadi kita kata dia kalau laki-laki pun bahagian dia dan bahagian orang lain banyak itu juga. Sama juga. Kalau dia perempuan pun bahagiannya sama juga. Sekarang bagi sajalah dia punya bahagian simpan. Dia lahir, ambil. Contoh masalahnya, seorang meninggal dunia, meninggalkan waris seperti berikut. Istri, seorang saudara seibu dalam kandungan. Ibu dia itu mesti mengandung. Dia mati. Adik-adik dia. Adik-adik dia. Dua orang saudara laki-laki seibu dan seorang saudara laki-laki sekandung, maka dibuatkan masalahnya seperti berikut. Masalah 1, andaian kandungan itu laki-laki. Jadi si mati ini meninggalkan istri
saudara laki-laki seibu dalam kandungan, dan ada lagi 2 saudara laki-laki seibu, jadi 3 orang. Yang 2 sudah memang ada, yang lagi 1 dalam kandungan. Saudara laki-laki sekandung. Jadi isteri dapat suku, saudara laki-laki seibu ni 3 orang dapat 1/3, dan saudara laki-laki sekandung dapat yang lebih. Jadi masalahnya 12. 12 dapatnya dari pembawah 1/4, 1/3, 3 kali 4, 12. Isteri dapat 9, saudara laki-laki seibu, seorang dapat 4/4. Ya, nanti dulu. Masalahnya 12. Nanti nak dapat 36 tu macam mana? Macam mana bila ada 36 pula kat situ? 12 ini bahagian isteri 3, bahagian adik-beradik seibu 4, bahagian saudara laki-laki sekandung 5. Masalahnya 4 bahagian adik-beradik seibu ni tak boleh bagi dengan 3. Sebab dia orang 3 orang. 4 nak bagi 3, dia saham pecah, tak boleh. Mesti betulkan. Itu tak sahih namanya. Tak sahih, betulkan. Macam mana nak betulkan? Tengok 4 dengan 3 ni. 4 dengan 3 ni tabayun. Tak boleh masuk, tak sama, tak boleh bagi dengan satu angka. Jadi apa nak buat? 3 ini kali dengan 12. Itu dapat 36. Dibesarkan dia punya share lagi. Daripada 12 jadi 36 share. Itu tak senangkan bagi, jangan sampai ada angka pecah. Share tak boleh ada pecah. Dalam faraid tak boleh dia dapat 1/2 share, tak boleh. Sama ada 1 share atau 2 share atau 3 share atau 4 share. Itu faraid. Jadi mesti diperbesarkan angkanya, diperkecilkan share. Itu peraturan faraid. Ya. Mesti angka bulat, tak boleh angka pecahan. Tapi hartanya bolehlah dapat 1,500 ke, dapat 2,500 tak apa. Tapi share-nya mesti angka bulat. Dia tak boleh kata saya ada 1,5 share. Dalam faraid tidak. Imam 1, Imam 2, Imam 3. Angka bulat semua. Itu tasih. Mesti ditasih. Itulah dapat 36. Jadi dapat 36. Isteri dapat 9. Dari 36. Ya, 9 share. Saudara seibu 1 orang dapat 4 share dari 12 share. Saudara sekandung dapat 5 share. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan pun sama juga. Sebab adik-beradik seibu ni tidak ada kata laki-laki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Tak ada. Adik-beradik seibu tidak penting. Sama saja. Laki-laki, perempuan bahagian dia sama. Tapi adik-beradik sebapa, adik-beradik kandung, kalau laki-laki dapat lebih, perempuan dapat kurang. 2 kali ganda. Kalau laki-laki dapat 2 kali ganda. Macam anak. Anak laki-laki 2 bahagian. Anak perempuan 1. Saudara laki-laki kandung pun itu juga. Saudara laki-laki sebapak begitu juga. Tapi saudara seibu tidak. Sama saja laki-laki perempuan bahagian. Itu dia punya hukum. Ya. Inilah masalah-masalah yang seterusnya. Ya. Kalau perempuan kandungan itu, perempuan ini sudah ya, masalah kandungan itu perempuan sudah, ya, sudah. Kalau 2 perempuan, kita ambil masalah 2 perempuan. Kalau masalah 2 perempuan, 2 perempuan berubah dia punya bahagian itu nanti, ya. Tak sama, tak payah pecah lagi. 1/3 nak dibagi 4. Jadi tak ada pecahan masalahnya. Masalah 3. Kandungan 2 perempuan. Isteri dapat 1/4.
Dua saudara perempuan, satu saudara laki-laki seibu, satu saudara laki-laki seibu. Jadi dua perempuan saudara seibu, dua laki-laki. Baginya sama. Jadi bila bagi sama tak ada timbul masalah, tak ada pecahan, tak ada kacau. Ya. Jadi masalahnya 12. Begitu juga kalau tak ada kandungan, sama juga. Dapat 2 bagi 12 juga. Kerana saudara seibu ni tidak menjejas banyak perkara. Ini kita tengok pada 4 masalah tadi, masalah 1, masalah 2, masalah 3, isteri bahagiannya tak berubah. Masalah 1 dia dapat 9, masalah 2 kalau si anak kandungan itu laki-laki dia dapat 9, anak kandungan itu perempuan dapat 9, anak kandungan itu kembar pun dapat 9, anak kalau tak ada kandungan pun dapat 9 share juga. Jadi ini tak ada perubahan banyak ya. Cuma saudara laki-laki itu yang saudara laki-laki seibu yang sudah lahir tu, kalau kandungannya tak ada, dia tengok ini berubah. Saudara seibu dalam kandungan dia dapat 4 kalau dia seorang laki-laki. Dan dia dapat 4 juga kalau dia seorang perempuan. Ya. Dan dia dapat 6 bahagiannya kalau dia kembar pula lagi. Ya. Tapi saudara laki-laki seibu, kalau masalah 1 dapat 4, masalah 2 dapat 4, masalah 3 dapat 3. Masalah 4 tak ada kandungan, dia dapat lebih, dapat 6. Pasal yang itu rupanya tak ada, kosong. Jadi diberikan mereka itu bahagiannya. Isteri boleh ambil bahagian dia, saudara laki-laki sekandung boleh ambil bahagian dia, yang saudara laki-laki seibu tak boleh ambil bahagian dulu, tunggu sampai lahir. Pasal dia ada kena-mengena. Kadang-kadang dia dapat lebih, kadang-kadang dia dapat kurang yang sudah ada. Jadi tunggu itu lahir. Atau tunggu keputusan tak ada kandungan baru bagi. Jadi kena simpan berapa? 24 share, 12 share kena simpan. 12 share ni siapa punya? Semua adik-beradik seibu ni. Kena tunggu. Awak semua tak boleh ambil sampai lahir yang lagi satu. Sampai disahkan. Yang lain isteri dan saudara sekandung boleh ambil bahagian. Tak ada masalah. Itulah secara ringkas saya terangkan. Kemudian di belakang itu ada sedikit penerangan, perhatian. Satu, kalau kita lihat pada bahagian saudara seibu, tadi kita dah tengok jadual, yang ada bahagian yang terkurang ialah 3. Tetapi kerana mereka berkongsi sama ada dengan saudara ni yang masih dalam, sama dengan saudara yang masih dalam kandungan, maka bahagiannya juga tertahan sementara hingga ada keterangan. Yang dah lahir kata kita dah ada, kita apa nak pergi tunggu ni, kasihlah bahagian kita. Tak boleh. Pasal apa? Engkau punya bahagian dengan adik kau yang dalam kandungan tu ada campur. Jadi tunggu. Sama ada dia laki-laki atau perempuan atau 2 atau 3 kena tunggu. Yang lain boleh ambil. Ya. Dalam masalah 3 dan 4 sahamnya hanya 12, tetapi yang di akhir dipakai 36 kerana ia yang terbesar. Kita ambil saham yang terbesar supaya kita senang bagi. Itu peringatannya. Itulah secara ringkas masalah maf'ud dan janin. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang kita masuklah bahagian kitab haji kita. Sebab saya nak habiskan faraid ni, kemudian kita dah masuk bab wasiat. Habis bab wasiat kita masuk bahagian nikah kahwin lah. Ya, itu semua perlu fikir. Saya cuba nak habiskan. InsyaAllah ta'ala. Jadi hari ini kita bincang tata tertib seorang haji. Ke surat 216. Seorang yang naik haji itu hendaklah bersifat lemah lembut. Pasal apa?
Allah Ta'ala kata, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa sudah masuk dalam ibadat haji, maknanya sudah niat ihram, maka jangan ada perbuatan keji, jangan ada cakap keji, jangan bergaduh. Wala jidal, jangan bergaduh. Ini sudah saya terangkan. Kenapa ini ayat ditekankan ala jidal, jangan ada bergaduh? Kerana kemungkinan bergaduh dalam haji itu mengadu. Ramai orang, macam-macam bangsa. Ada dalam masjid bergaduh, di depan ada lagu bergaduh. Sebab dia berdekat. Jadi kena lemah lembut. Jadi orang yang keras-keras, orang yang kasar, orang yang apa, kena didik diri dia. Kena pergi haji, macam main-main. Jangan kau baca kat sini juga. Kat sana jaga lemah lembut. Ini kadang-kadang kita tengok dia orang yang kat Satya datang yang tak lemah lembut dia. Yang dari Afrika, yang dari India, yang dari Nigeria, yang dari Turki, dia buat cara dia. Dia kalau jalan dia tak boleh dia sepak orang sini sana bersepak ini. Salah seperti itu. Negeri dia macam itu. Ya. Jadi kalau kita sama dia keras, kita pun keras. Lalu, jadi kita dah tahu dia kena faham yang ini. Sudahlah. Apa nak buat? Kita kena jaga. Ini satu peristiwa yang barangkali saya dah pernah cakap juga. Ya. Satu orang tengah baca Quran. Masjid Nabi. Tengah baca dengan rehal. Yang satu dia nak langkah ke depan. Dia langkah, dia tenang ni Quran sekali dia. Dia tak boleh no. Dia terus nak ke depan, dia langkah. Dan dia bila tenang Quran tu, dia toleh pun tidak lagi. Dia turun ke depan, dia tak boleh. Dan orang ni tak ada kenapa apa. Dia sendiri pergi ambil tu pun ada orang ni. Ada orang sebelah kata pada dia, ini macam orang mana? Betul. Apa tidak terhadap dia tu. Kawan ni kita cakap pada dia lah, kawan sopan. Dia bilang kita kat masjid Nabi. Ya. Dan kita tahu dia ni tentu tak sengaja. Dia takkan sengaja nak tenang kan. Tidak. Kalau tak sengaja kita nak bikin apa. Dan kita tak gaduh, kita nak buat apa. Kita tak biarkan dia bebas, kita ambil orang tu. Macam inilah. Senang. Dah tentulah dia tak sengaja, takkan dia sengaja dalam Quran yang orang pergi haji gitu. Dan tenang. Dia pun kenapa kata minta. Datang minta maaf lah, angkat dalam Quran macam kita kan. Dan kat Quran kita taruh balik minta maaf lah setan. Itu bukan budaya dia lah. Budaya dia kan gitu. Aku tak sengaja, tak payah minta maaf. Bukan aku sengaja. Itu cara dia. Kalau cara kita tidak kan. Kita jumpa tak maaf lah setan salah. Dia tak ada. Aku tak sengaja. Suka kopi pasang, kau ambil kopi Quran balik. Ini kita kena faham. Kebudayaannya kita kena faham. Kita tak tergaduh. Memang cara dia pilih. Kalau kita nak ajak bergaduh, itu kan. Wajar. Sebab kita tengok orang sana, dia dah tahu, dia senyap, dia buat dulu. Tapi dia jaga diri dia. Kerana dia kena pun dia berhenti juga. Bangsa yang pakai selimut di dalam pakai selimut. Dia selimut orang kepala kita, songkok kita dia bawa pergi juga. Dia tak bersih. Apa saya kita buat? Dia jalan terus masuk depan. Pokoknya semua nak masuk depan. Jadi kita menjaga sifat malakut, ya. Kita beri excuse lah kita bilang. Maaf lah, tak apa. Merendah diri dan sentiasa bertenang di dalam pelayanan ke haji. Inilah sebab pelayanan ini saja sudah. Sebab kita akan menghadapi masalah. Ya. Dalam kapal terbang saja macam-macam hal bergaduh. Gaduh, bertengkar, itu ini semua kan. Tempat duduk. Yang nak tahu ini, yang turun, yang apa semua kali yang dosa kan pelayanan haji, pelayanan biasa ni pun.
Dia berdiri, dia nak isi barang dia tu, dia tak peduli orang ni ada lain, dia tak peduli, dia isi, dia buat bodoh aja sampai, dia tak herankan orang nak masuk. Padahal dia bercara dah bukan, tapi itu tak ada. Itu bukan haji, yang haji lagi, Rio Bandar. Tak airport nanti, dekat ini immigration, kat Saudi, tiba-tiba teratas dia orang tu macam mana? Menyirap macam gitu. Tenang. Itu semua ujian. Ada satu sahabat saya, dia ada satu bangku, dia tengah duduk. Lepas itu nak nunggu immigration ni, dia bagi. Datang satu orang dia suruh bangun. Maknanya dia nak kemas lah. Dia ni pun bangun. Bukan dia kemas, dia angkat tu bangku letak tempat lain, dia bagi. Dia ni menyigap nampak tapi diri dia ni. Dia suruh kita bangun, dia ajak dia bagi. Ini pun ada. Kerana ia sedang menuju kepada Tuhan yang bersifat maha kuasa, perkasa dan maha tinggi. Tidaklah seharusnya ia bersifat sombong, mengangkat diri dan berlebih-lebihan dalam serba-serbi untuk menunjukkan kekayaan. Kalau kita orang kaya pun, kita jangan menunjukkan kekayaan kita. Oleh sebab itu, pakaian haji, ihram, 2 helai kain. Kalau laki-laki, satu dipakai di pinggang, satu dijilid di badan. Tak ada lain pakaian. Jadi, kalau awak nak tunjukkan kebesaran pun tak dapat tunjuk lagi. Itulah kain. Perempuan, seluruh badan ditutup, kecuali muka dan tapak tangan. Apa nak gantung kamu? Tak boleh. Telinga pun tak boleh nampak. Ya? Pakaian-pakaian barang kemas pun tak boleh nampak. Jadi tak ada perhiasan. Ya. Jadi kalau dia menunjukkan kemegahan dan sebagainya, maka dia nanti dalam pandangan Allah Ta'ala, dia itu hina. Ya. Allah tidak terima saja, terusir dari pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, innamal haju ash'atu a'umah. Artinya orang haji itu ialah orang yang berkeadaan kusut masai. Serba-serbinya tidak terurus, berdebu muka, alfar berdebu muka. Itu orang haji. Jadi maknanya kita semua boleh tidak berhias dengan perhiasan dunia. Oleh sebab itu tak boleh pakai pakaian sembarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke haji dengan menunggang kenderaan yang tua. Ya, tidak kenderaan yang gagah, tidak pakai kuda tapi pakai unta, tua pula. Beralaskan tikar yang buruk. Harganya tidak sampai 4 dirham saja tikar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selagi seorang haji itu merendah diri, menunjukkan kemiskinannya dan serba rendah dan mudah untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, maka sikap serupa itu adalah lebih baik, lebih bersih, lebih sempurna dan lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebelum haji, biasanya kalau ini tamu-tamu kerajaan, saya pernah jadi tamu kerajaan, tamu kementerian dan jemput. Ada di antara tamu itu dijemput sebelum haji. Di Jeddah ada istana jemput. Ya. Orang yang sudah dalam ihram, dia kena pergi pakai ihram. Dia masuk istana dengan selipar, kena pakai ihram. Berapa hari dia pakai? Tak ada masalah. Sebab kita tamu Allah. Tapi ada orang yang fikir, aku tak mau ihram ifrat. Pasal apa kalau ifrat? Nanti kalau ada jemputan, aku tak boleh pakai biasa. Dia pakai tamattu saja. Dia ambil tamattu, dia boleh tukar pakaian. Kalau niat dia tu kerana tak menunjukkan kebesaran, tak baguslah itu. Tapi kalau niatnya
Dia selesa lah, dia tak biasa pula masuk tempat majlis-majlis kat ihram. Ya, tak apalah, boleh. Tapi kalau dia kata ini sudah memang begini, banyak yang datang, orang besar semua dengan ihram, pakai selipar Jepun saja. Ada ke? Kerana dia tahu Allah, dan begini orang haji. Ya. Berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, Allah Ta'ala telah mengumpamakan keberangkatan ke haji itu seperti keberangkatan ke akhirat. Setiap anda mengurus sesuatu urusan dalam pelayanan itu, hendaklah anda menggambarkan sesuatu perkara dari urusan akhirat yang menyamai atau standing dengannya. Ya, ini yang sebenarnya saudara sekalian, urusan immigration, sama ada haji ataupun belayar biasa, ini boleh kita bayangkan bagaimana beratnya dan susahnya kita kalau dalam pelayaran kita bawa barang banyak. Susah. Apalagi pula kalau ada barang salah. Apalagi kalau kena masuk 100% cek, ya. Ini payah. Tapi orang yang tak ada bawa barang banyak, tak ada barang salah, tak ada barang cukai, masuk green. Jalan saja orang pun tak tengok, dia jalan nak terus, berapa senang. Ini gambarkan di akhirat nanti kalau kita kena tahan dalam persoalan hisab 500 tahun, beres ke tidak? Kira-kira gitu. Ada hak orang kat situ tak? Ada haram tak? Ini haram yang banyak ni kena cek kita gimana. Ini yang kita kena gambarkan. Gambarkan saja dah berapa senang ni kita. Orang immigration dunia, immigration akhirat, malaikat turun tahan, tengok. Hisab dia, buku dia, cek dia. Dokumen kalau semua beres, tengok okey. Kalau tak beres, dokumen. Ini dokumen kita apa? Ini yang ditulis ini. Ini kena cek. Berapa tahun ini? Kata Nabi SAW, seseorang itu tidak akan dapat melangkah melalui sirat melainkan ditanya dari 4 perkara. Pertama, jasadnya apa dia sudah buat dengan jasadnya dalam dunia. Amanah Tuhan jasadnya kepada kita. Apa kerja kita dengan jasad kita dalam dunia? Satu. Yang kedua, ilmu yang kita dapat dalam dunia. Apa kita buat dengan ilmu? Yang ketiga, umur kita yang diberi oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita dah gunakan umur kita? Yang keempat, harta. Harta ini 2 cabang. Dari mana dapat, macam mana belajar. Ini. Dari mana dapat, macam mana belajar. Kalau beres ini buat perkara, jalanlah melalui sirat. Nanti selamat sampai ke seberang. Tak beres ini, habis. Ya? Sakaratil maut. Bila awak ada sakaratil maut, keluarga-keluarga semua akan ditinggal. Itu awak dengan nasib awak. Nak katakan, sekarang pergi haji ini mudah. Kejap, cepat, tak lama. Kalau dulu, lama, naik kapal. Masa dah ada kapal yang ada enjin ni pun mudah. 11 hari, 14 hari. Tapi masa belum ada kapal tu, ikut angin 6 bulan. Baru boleh balik ke negeri. Sebab angin tak selalu ada. Kapal yang nak balik ke sini, ikut angin tu lagi. Musim angin. Dan saya pernah jumpa orang yang mengatakan saya pergi haji. Saya jumpa orang tua. Dia kata saya pergi haji. Belum ada kapal ini. Kapal layar atau kapal layar 6 bulan lagi. Dia deki macam pergi mati pun. Kemudian ada di Mekah ke Madinah tu. Ada bas, ada kereta, ada unta. Subhanallah. Sekarang kita semua kapal terbang, air condition, itu pun pilih-pilih lagi apa semua. Masa ada bas, tak air condition, bergaduh kita. Orang tu naik unta. Panas ni. Subhanallah. Masa saya pergi tahun 74, belum ada hotel-hotel macam ini banyak. Rumah-rumah lama, kawan-kawan kata jaga-jaga, tak takut ganggu-ganggu tau. Kadang-kadang tak merasa, tak tahu kalau jemkin ada, dapat jumpa.
Ada rumah lama, kayu-kayu. Ini rumah-rumah Arab lama. Kan tak ada lagi lah. Siapa? Kita tu. Apa kanan itu? Saya fikir sekarang tak ada lagi jamaah yang satu bilik 12 orang sekali tidur ini. Ini lagi-lagi. Ini dia tidur. Tak kepala ini. Bantal-bantal ni mama ambil dia. Tak tumbuh kaki dia. Dapur minyak tanah satu. Ciri ada. Semua ada. Dia masak. Yang tak lagi lah. Kan tak ada. Dulu ada kan dia ada. Dapur. Itu yang kalau nak terbakar. Tak ada apa lah. La ilaha illallah. Susah. Tapi kampung dah moden, dah bagus, untuk hotel, orang banyak demand lagi macam-macam. Tapi duitnya pun sama juga. Banyak, tak? 10,000 kau boleh bayar. Sekarang dah balik pula orang. Ada pula sekarang ni, cara apa? Haji Musafir ada ya. Ada pula Haji Musafir. Haji Musafir ni lah, Al-Haji Al-Sa'ad. Lebih kurang saja. Ya. Orang barat ada buat ni, perjalanan musafir dia. Saya dapat beritahu ini orang semua tak ada pergi satu negeri, tak ada duduk hotel, tak ada mana stesen dia duduk, dia bentang dia kereta, dia tidur. Pagi dia mandi, mana public dia balik jalan. Pusing dunia, satu dunia. Dia belanja sikit je. Tak ada kira hotel. Saya pernah pergi kat Mina. Tengok. Satu keluarga. Kita semua adalah host, kita ada host ya. Host ada. Ada yang tak khemah orang bagus. Dia bikin khemah sendiri. Orang Mesir. Saya bilang sama kawan saya, dia orang Mesir. Ya. Dia bilang apa? Ini orang kaya. Dia sengaja buat macam ini. Dia tak mau. Cara-cara ni. Dia nak tunjuk kepada keluarga, kepada anak-anak dia macam mana kita mesti struggle untuk haji ni. Kita rasa macam mana hidup tepi jalan ni dengan pasir, dengan debu. Dia rumah dia sana besar-besar lagi. Tapi dia nak rasakan. Ya. Tujuan kita pergi bukan nak mewah, bukan nak makan, bukan nak minum, tapi tujuan nak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana lokek, tapi kerana nak didik jiwa. Ya, tapi kita digalakkan juga. Jangan lokek. Lokek macam mana? Jangan sampai menyusahkan diri sampai ibadah kita tak sempurna. Itu tak boleh juga. Ya, atau kita tak mau tolong orang yang susah dan sebagainya. Ketika menyiapkan bekal untuk perbelanjaan, hendaklah anda niatkan seperti menyediakan bekal untuk menuju ke akhirat. Ketika mengingati jauhnya perjalanan yang akan ditempuh atau khawatirkan halangan dan rintangan dalam perjalanan itu, hendaklah mengingat pula jauhnya perjalanan ke akhirat. Mengingat juga fitnah, mungkar dan nakir dan siksa yang akan dirasakan dalam kubur kelak. Itulah soal-soal yang kita akan soal nanti. Ya. Dulu kat immigration ada babus soal, pintu untuk soal-soal immigration. Kena tanya itu, tanya ini, tanya apa semua. Satu masa dulu, dia buat peraturan. Tiap-tiap jamaah, tiap-tiap syekh. Ini syekh ada komplain, ada syekh dapat banyak, ada syekh dapat sikit. Syekh sana ni, komplain dengan pihak Kementerian Haji. Kenapa syekh ini banyak orang di sini? Satu masa, Kementerian Haji sana buat peraturan. Satu syekh tetapkan berapa. Jadi immigration ni apa? Dia kira. 1, 2, 3, 50. Syekh pula. Pergi sana. Dia biar wakil. Mari sini. Kadang-kadang 50 suami, 51 isteri. 50 suami daripada syekh sana. Saya ambil suami isteri. Ada, ini 51 syekh lain. Jadi berapa soal? Bergaduh kat syekh. Nanti sana tukar. Masuk dulu. Nak kena cari isteri dengan syekh. Bayar duit pula tu. Nak tukar tadi. Tanazul. Nak bertanazul. Satu masa dulu ada sistem tanazul. Saya tak mau syekh ni, saya nak syekh ni. Kena bayar pada syekh. Aku bayar kau, tak mau orang di sana. Kata isteri aku dah sana. Begini peraturan ada. Ya, sekarang tak ada lagi lah. Sekarang alhamdulillah. Ya. Ketika merenungkan pakaian ihram yang serba putih itu, hendaklah anda mengingat pula kain kafan yang akan membalut tubuh anda sesudah mati.
Ketika bersa'i antara Safa dan Marwah, hendaklah anda menggambarkan betapa besarnya anda ketika berulang alik antara dua neraca mizan timbangan di akhirat untuk menentukan mana satu neracanya yang berat. Neraca baikkah atau neraca yang tidak baikkah. Ya. Ketika berwukuf di Arafah, anda menggambarkan betapa keadaannya berwukuf di padang mahsyar. Akan dipersoal. Di padang Arafah hanya berapa jam saja. Di padang mahsyar 500 tahun. 500 tahun untuk perkiraan. Ini adalah keringkasan yang saya petik dari maksud yang dibicarakan oleh Imam Ghazali dalam perkara ini. Memanglah tepat apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali itu. Moga-moga Allah mencucurkan rahmat ke atas rohnya dan dibalas dengan yang baik ada petunjuknya kepada kaum muslimin. Jadi apa yang penting kesimpulannya ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita buat untuk pelayaran haji, kita gambarkan pelayaran ke akhirat. Ya. Apabila seorang yang naik haji tiba di tanah suci dan tempat yang suci, yaitu Makkah Al-Musharraf, moga-moga Allah tambah kemuliaannya. Hendaklah ia membesarkan Allah dan mengagungkannya sepenuh hati, serta merasa hina dan rendah diri. Kita masuk tempat kawasan larangan Allah, ibarat istana raja yang kita mesti ada peraturan. Maka masuk tanah haram kena ada peraturan. Khudu' dan khusyuk. Khudu' artinya merendah diri, khusyuk maknanya kecut hati. Kecut hati. Dan merasa hiba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, barangkali kita sekarang kurang merasakan apa perasaan-perasaan, kerana pelayaran kita itu mudah, kadang mudah, ya. Kemudian orang perkara pelayaran ini sudah menjadi semacam satu tren untuk berehat-rehat bagi manusia masa moden. Dulu tidak. Dulu belayar ni bukan rehat. Orang tak belayar mereka bila mustahak. Pasal nak belayar itu susah. Perjalanan susah. Oleh sebab itu Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, as-safaru qit'atun minal azab. Belayar itu seputuk daripada azab. Susah. Apalagi berlayar dengan unta, dengan kenderaan apa semua. Jadi orang tidak berehat dengan belayar dulu. Sekarang lain. Sekarang berehat dengan belayar. Luar negeri itu rehat, makan angin. Ini tidak sekarang. Pasal apa? Jalanan senang. Tempat-tempat yang kita punya tempat yang indah. Begitu juga sekarang di Mekah. Dah kira pelayaran senang. Jadi perasaan khusyuk dan tawaduk itu himbul dan murah. Orang dulu mana ada belayar-belayar jalan. Dan dia tu memang ingin nak belayar ke Mekah. Susah payah dia belayar dia ke Mekah. Sampai di sana, itulah betapa syukurnya dia. Sampai ya, dah rasa syukur. Ya, dia dengar cerita Kaabah berpuluh-puluh tahun dari kecil, sekarang nampak Kaabah. Alhamdulillah, itu dia punya. Dengar cerita makam Nabi Muhammad mana dapat tembok makam. Itu yang kita hebat. Ibu saudara, oleh sebab itu pergi tiap-tiap tahun ni bagus ke tak bagus? Itu ulama ada bincang, bagus ke tak bagus? Bagi orang yang hati dia dah macam biasa saja, dah tak ada apa-apa Kaabah tu bagi dia, macam tak ada sudah khusyuk, dah biasa, bagi dia tu tak bagus lah. Kalau lambat-lambat sikit, dah tak dia punya apa ya? Sebab kalau kita kerap berjumpa atau ziarah saudara kita, nanti dia jemur kita. Tapi sekali-kali ziarah, tak ada itu. Ada yang mengatakan kerap itu bukan mesti bagus kalau tidak menimbulkan
timbulkan kekhusyukan. Tapi orang yang rindu, pergilah. Biarlah kita rasa rindu pada Kaabah. Dah lama saya tak pergi, rindu nak tengok Kaabah. Itu nanti datang. Oleh sebab itu jamaah orang yang bawa haji di sisi haji ni, dia khusyuk, dia tak tahu macam mana kaya. Dia pergi kerja tu. Ini jamaah. Apalagi jamaah yang miskin, yang susah, yang barangkali seumur hidup itulah sekali dia dapat pergi. Mereka ini lebih khusyuk, lebih syukur. Yang saya ceritakan macam mana daripada Indonesia, pedalaman yang jauh-jauh, dia tak pernah keluar di kawasan kampung dia pun, dia sambung keluar berapa jauh. Tak selamat dia Haji Baitullah Al-Haram, tak selamat dia Kaabah Baitullah. Itu dia nampak Kaabah, mengalirlah air mata dia, bertujuran dah dia. Labbaik Allahumma labbaik, datang perasaan. Itu kita mau timbulkan perasaan, timbulkan kekhusyukan itu. Ingat sejarah, ingat bagaimana kita syukur, alhamdulillah dapat pergi sana. Banyak orang yang kadang-kadang kita tengok pada zahir ini cukup syarat, tapi tak dapat melangkah kaki di tanah suci. Ada orang yang tak sangka-sangka dia dapat nak cium Hajar Aswad begitu. Ada satu orang tua, saya nampak dia, ini orang nak cium Hajar Aswad. Orang semua ada bertolak-tolak, dia main masuk aja, dia pendek, dia masuk aja sampai dia dapat. Dia dah cium orang tolak-tolak dah. Lagi tolak dia dah habis dah keluar lah. Subhanallah. Macam mana Tuhan kasih orang tua ni? Dia masuk dari bawah lah. Orang kat atas di Afrika ni semua tinggi dia dari bawah dia datang dia masuk. Subhanallah. Tuhan kasih. Bahagia macam-macam. Sebab itu kita bila nak tawaf, apa kita kata? Allah, inni uridu an aqufa bi baitikal haram. Fayassirhu li. Ya Allah, aku hendak bertawaf di rumah suci-Mu, mudahkanlah dia bagi aku. Itu kita minta pada Allah, mudahkan dia bagi aku. Fayassirhu li. Mudahlah. Tapi jangan kacau orang. Kalau simbol orang itu, macam mana? Itu juga, ya Allah, aku nak cium Hajar Al-Aswad, mudahkan. Jalan, insyaAllah. Allah Ta'ala mudah. Hendaklah ia bersifat dan bersikap serukun di mana-mana saja di tempat-tempat suci yang dikunjungi secara suci. Memperbanyak tawaf adalah dituntut agar ia memperbanyak tawaf berkeliling Baitullah sekadar yang mampu, kemudian bersembahyang di situ. Ada suatu riwayat yang mengatakan anna man tawafa usbu'an kana lahu ka'idli raqabah. Artinya sesiapa yang bertawaf berkeliling Kaabah sebanyak 7 kali, maka pahalanya sama seperti seorang yang memerdekakan hamba. 7 pusing ada. Riwayat lain pula mengatakan inna ta'ifa bil baiti la yarfa'u qadamahu fi tawafihi wa la yadha'uha illa muhiyat anhu sayyi'ah aw kutibat lahu hasanah aw rufi'at lahu darajah. Artinya bahawa seorang yang bertawaf keliling Kaabah tidak mengangkat kakinya dan tidak meletakkannya pada setiap tawaf, melainkan dihapuskan daripadanya suatu kejahatan atau ditulis baginya suatu kebajikan dan ditingkatkannya suatu derajat. Jadi maknanya setiap langkah kita itu ada dia punya kelebihan. Ada yang dituliskan kebaikan, ada yang dihapuskan kejahatan, ada yang diangkatkan derajat bagi orang yang melangkah tawaf. Sebab jalannya semua fisabilillah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang lain lagi mengatakan annaha tazilu fi kulli yawmin 'ala al-bait 20 wa 100 rahmah. 60 minha lit-ta'ifi wa 40 lil-musallin 'inda al-bait wa 20 lin-nadhirin ilayh. Artinya bahawa tiap hari akan turun ke atas rumah suci itu sebanyak 120 rahmat. Tiap hari. Ya. Tiap hari 120 rahmat bagi setiap orang. 120 rahmat bagi setiap orang disediakan. 60 rahmat dikhususkan untuk orang yang bertawaf.
Jadi kalau seorang itu masuk Masjidil Haram, dia terus pergi tawaf, dia dapat 60 rahmat. Setiap orang dapat 60 rahmat. Dan 40 rahmat untuk orang yang bersemayam. Satu orang tu datang, mungkin dia tak sempat nak tawaf, orang dah semayam, dia semayam. Sama-sama orang jamaah. 40 rahmat satu orang. Ya, 20 rahmat baginya untuk orang yang merenung di rumah suci. Ada orang masuk, dia tawaf pun tidak, dia semayam pun tidak, dah habis waktu semayam, tak tawaf, dia datang di timur aja Kaabah. Dapat 20 rahmat. Ada yang datang itu? Dia pergi ke atas, dia pergi tengok orang tawaf, tengok Kaabah. Boleh. Dapat baru. Dapat 20 rahmat. Dan mungkin pula satu orang dapat 120 kan? Dia masuk, dia tawaf. Lepas dia tawaf, dia sembahyang. Lepas itu dia duduk di tembok Kaabah itu. 120 rahmat. Itu sebab kelebihan. Ketika bertawaf, hendaklah ia memperbanyak baca Al-Quran, berzikir dan berdoa, terutama sekali bacaan-bacaan yang waris dalam tawaf. Ya, tidak banyak bacaan yang waris dalam tawaf. Yang waris mana datang dari Nabi dalam tawaf tak banyak. Semua yang hadis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu ada. Yang lain itu bacaan-bacaan yang diaturkan oleh sahabat Nabi dan ulama dan sebagainya. Tapi ada yang dicampurkan dengan doa-doa Nabi yang lain. Jadi ini yang diaturkan ini alhamdulillah sesuai dengan tawaf. Tetapi membaca Al-Quran dalam tawaf bagus. Dan berzikir lain. Bagaimana riwayatnya Nabi Adam alaihissalam zikirnya yang banyak masa tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalau saudara sudah tahu masa tawaf, kadang-kadang orang bertanya, saya baca pusingan yang pertama, belum habis saya punya pusingan, doanya dah habis. Biasa begitu. Okey, dah habis doa tu baca saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai habis pusingan yang kedua, baca yang kedua. Pasal apa itu doa-doa pusingan tu saya kira perlu dijaga bagi orang yang tak dapat nak kira dia punya tawaf nanti takut lebih atau kurang atau apa kan. Jadi dengan membaca doa tu dia tahu sekarang yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Doa tu dah atur kan. Tapi yang selang-selang tu dipenuhi dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hendaklah ia memperbanyak juga mengucap Hajar Aswad yang berkat itu. Al-Hajarul Aswad yaminullahi fil ardh. Hajar Aswad ibarat tangan kanan Allah di muka bumi. Dapat ucap setiap kali pusingan, bagus. Tapi jangan pula kerana nak buat sunat kita buat yang haram, tidak boleh. Apa buat yang haram, kita bergaduh, kita gosip omongannya, semua ini haram. Atau laki-laki perempuan campur berkumpulan nak kata kat situ dah lihat haram. Jadi kita kena tengok, kita baca. Jangan kita kerana nak buat sunat, kita buat yang haram. Kerana seolah-olah tangan kanan Tuhan di muka bumi yang berjabat dengan para hamba. Hendaklah ia bersembahyang di Hijr Ismail. Hijr itulah separuh bulatan tu. Itu kira dalam Kaabah tu. Kira dalam. Dapat pahala sembahyang untuk 2 rakaat Hijr Ismail. Ya, tapi tawaf tak boleh foto dekat tu, kita tahu ya, tawaf dari luar. Sembahyang di situ. Jadi kalau nak sembahyang tu, kalau bolehlah supaya dekat dengan Kaabah. Kerana yang belakang tu makin jauh, dikuatiri itu tidak termasuk dalam Hijr lingkungannya. Oleh sebab itu kita kalau nak tengok Hijr yang penuh kat depan, belakang kosong. Memang semua orang tak akan kat depan tu. So dia masuk dalam bahagian Kaabah. Jadi kalau sekiranya saudara memang tak dapat masuk bangunan Kaabah yang ada sekarang ini, Hijr itu dari bangunan Kaabah asalnya. Itu bahagian dalam asalnya. Ya, Hijr Ismail. Kerana tempat itu adalah sebahagian dari rumah suci yang ditinggalkan oleh kaum Quraisy ketika membina dahulu, kerana tidak cukup perbelanjaan yang halal. Ya, di sini ada komen atau pertanyaan. Ini orang Quraisy ni membina Kaabah ni. Bina bila? Bila Kaabah tu kena bom. Kaabah banyak kali kena bom dan dia kena tembok runtuh. Pasal tembok dia bukan dekat oleh apa-apa. Batu saja. Kalau air kuat boleh runtuh. Ya, tapi sekarang ada kayu-kayu yang di dalam tu. Baru ditukar, baru berapa tahun tukar kayu. Dah berapa ratus tahun.
saya dapat tahu kayu yang disukai itu kayu yang terbaik dalam dunia dari Brunei, teman. Ada salah seorang pengusaha Brunei itu buat kayu kat dalam. Kalau dulu tak ada apa-apa semua tu, boleh untung. Jadi bila dah untung mereka bina semula. Cuma orang Quraisy tidak tahulah hidup zaman jahiliyah. Dan macam mana timbul yang halal. Dan ini dari Nabi SAW. Sebab satu masa Nabi menerangkan. Ini Hijr. Bila pembukaan Mekah lah, bila orang Islam keluar banyak itu, Nabi menerangkan. Ini Hijr kata Nabi dari Ka'bah. Dan diterangkan tak boleh tawaf lalu situ keluar. Kemudian sahabat tanya, macam mana pula dia boleh keluar kalau dari dalam Ka'bah? Cuma tidak ditembokkan di situ, dilepaskan pun. Nabi kata itulah, kaum itu kurang belanja untuk bina dari yang halal. Jadi upah untuk angkat batu dari yang halal sudah tak ada lagi. Rupanya orang Quraisy yang kafir ni ada halal ada haram. Belum Islam lagi, belum zaman Nabi. Memang mereka tahu halal dan tahu haram. Duit mereka yang banyak apa? Yang paling banyak mereka punya duit riba, judi. Oh, ini tak boleh masuk kamu. Mereka sendiri tahu, tak boleh. Habis duit halal macam mana? Perniagaan punya duit. Sebab itu katanya orang-orang besar Quraisy bila mereka berjudi, mereka tak makan tahu duit judi. Bagi orang. Pasal apa bagi? Takkan kebesaran. Duit dia sendiri yang dia punya duit tak bagi, duit judi dia bagi. Ya, oleh sebab itu kalau orang besar Quraisy main judi, ramai orang dulu keluar, tunggu, siapa menang nanti bagi. Itu katanya. Dan dia orang tahu itu duit tidak suci. Pasal mereka ini pernah mewarisi ajaran Ismail bin Ibrahim. Jadi untuk apa mereka tak campur? Ini kerana Allah memelihara juga. Allah tak gerakkan hati orang yang punya duit haram untuk masuk ke situ. Allah Ta'ala tak mau. Bila tak mau tak jadilah. Itu dia. Oleh sebab itu bila mereka bergaduh tentang nak letakkan balik Hajar Aswad tu, ya, akhirnya siapa yang letakkan? Rasulullah SAW. Sebab Allah Ta'ala tak mahu sebarang orang punya tangan letak itu Hajar Aswad. Semua urusan Allah Ta'ala. Dan ini kita yakin tak ada satu pun benda yang haram masuk dalam Kaabah sebab ini rumah suci. Allah Ta'ala tidak akan membenarkan. Bila Allah Ta'ala tak benarkan, tak jadilah. Dan kita yakin semua tempat suci itu tidak dapat dikotori oleh orang-orang Quraisy. Tapi di luar itu memang berhala semua ada tu bismillah masa jahiliyah. Tapi di dalam Kaabah mereka jaga. Itu Nabi kata, kau tak ada duit halal. Sebab dia stop kat sini, sudah yang lain tak boleh, ini saya cukup. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, sekarang kita benalah semula, masukkan balik. Nabi kata, aku tak mau ubah perkara yang sudah dibuat oleh mereka. Kita tengok Nabi SAW. Tak mau dia ubah, biarkan. Ini sekarang anak-anak kita fikir juga, ada setengah-setengah kita bila dia dapat kuasa, ini ubah, ini buka, ini tutup, ini merosak apa ada. Masjid dalam rumahku ni pun datang, dia bilang, kasih pecat, buat apa ni? Biarkanlah. Nabi tidak ubah, dan tak biar. Dan itu ada hikmat besar, Nabi tak ubah. Berapa orang yang boleh masuk dalam Kaabah? Berapa orang? Ini tempat semua orang boleh masuk. Kalau nak masuk Kaabah, duduk Hajar Ismail, masuk dalam Kaabah, dapat pahala semayang 2 rakaat. Pintu Kaabah juga. Mana boleh bawa? Takkan orang nak buat pintu ke atas tinggi, kita nak naik. Boleh. Sama lepas. Dah ada 2 pintu. Masuk dari sana keluar. Orang Quraisy tengok, ini orang pulang balik dekat Kaabah. Masuk sana keluar. Dia tutup satu pintu. Kemudian pintu ini kasih tinggi. Orang-orang tak naik. Siapa nak naik, saya perlu. Sampai sekarang tinggi. Nabi Muhammad pernah juga sahabat tanya, kenapa kita turunkan? Nabi Muhammad kata biarkan. Kalau tidak pintunya bawah. Ada 2 pintu. Ini tutup.
Hanya zaman Abdullah bin Zubair saja. Masa dia nak perang dengan keluarga adalah tentera Yazid, tentera Muawiyah. Dia bertahan di Mekah. Dia buka satu pintu lagi. Masa dia nak pulang masuk senang. Tapi lepas itu tutup balik. Sampai sekarang satu pintu. Dan pintunya tinggi. Kalau sekarang pintu rendah, awak tengok orang rendah, pintu dia orang habis pecah. Saya tak tahu keadaan tu di pintu baru. Ya? Ini yang tersempit, yang terhimpit. Ini bukan apa, angkara mereka sendiri. Bertolak-tolak, tak peduli orang apa semua. Ketul. Kalau semua dengan tata tertib, tahu hukum, tak boleh sembung orang, selamat. Kita nak tolak orang, itu saja kan tak boleh. Haram. Berdosa. Kalau dia tepis orang, dia sembung, dia nak masuk depan. Mana ada tata tertib itu? Tapi itu ujian. Itu ujian. Ujian bagi orang yang ada tata tertib. Ujian untuk awak. Jangan awak ikut dia orang. Awak dengan tata tertib awak. Ya. Cuma saya selalu nasihatkan. Kita jangan bangga. Ya. Kadang-kadang orang kita, apa ni semua tak ada disiplin. Tengok kita, disiplin kita ada, kursus kita ada. Jangan cakap dia. Diam-diam sudah, alhamdulillah. Jangan perkecil orang. Kita belum tahu kita punya haji ni kabul ke tidak. Kabul dan kabulnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiplin bagus, peraturan bagus, ilmu bagus, tapi jangan untuk ditakburkan. Ada orang ni ada datang dengan apa pahala semua datang pergi haji, buat apa jadi? Belum belajar nak pergi haji. Janganlah. Dia datang nak jumpa Allah SWT, nama ada Allah. Jangan cakap Allah. Itu sebab saya tahu nasihat kat sana. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut. Tutup, jangan banyak cakap. Insafkan diri sendiri. Ya? Saya mula masuk peranjat apa tu? Lepas subuh saya jalan tengok, ada puluh bunga. Ada seramai orang jual. Ini orang Arab. Ini orang apa? Rumput ni orang Arab. Orang kita semua bawa betul jual. Makanan kita. Puluh orang ada, seramai ada. Saya pergi hari, banyak ada. Dekat Mekah ada, kita makan kat dapur. Apa kita tak semua ada kita. Wallahualam, kita bencikan ini. InsyaAllah akan bincangkan kelebihan air Zam-Zam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna tanfa'na wa bi faqihna faqih ahlana wa lana fi dinina ma'al qudri la dhakar rabbi waffirna wa qadna tawfadi qawlan fa'lan karama warghfir kulla halalan da'ina wa khilla khiyarana wa bil khairi wa nisbar kulla shar Rabbana aslih lana kulla syu'ur wa akhirna birridha min al-'uyub واقض عنا ربنا كل العيون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر الشر اكرم من ستر وصلاه الله فوق المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين